Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa zakkirna ma nusina waj'al 'ilmana wa 'amalana wa sa'ira aqwalina wa af'alina wa ahwalina khalisatan liwajhikal karim la riya'an wa la sum'ah ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa haqqiqna bi nuril fahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-muallif Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad Abadi Al-Lahji wa nafa'ana bi barakatihi wa ulumihi wa barakati wa ulumi syuyukhina fi dunya wal akhirah. Qa'idatun. Qa'idatun jamak dia qawaid. Kita sudah belajar ta'rif dia dulu. Kulliyun tandariju tahtahu juz'iyat fi babin muta'addidah la min babin wahid. Lafaz qa'idah sama dengan lafaz kulliyah, qanun, seperti dalam pelajaran yang lepas. Ma la yushtaratu ta'arrudu, apa sahaja yakni amal perbuatan la yushtaratu ta'arrudu, yang tidak disyaratkan ta'arrud, mendatangkan, yang tidak disyaratkan mendatangkan fardu. La yushtaratu ta'arrud, tidak disyaratkan mendatangkan fardu. Jumlatan ta'arrudu lahu ma jumlatan, secara ijmal, wa tafsilan, ataupun secara hurai, secara ijmal ringkas, wa tafsilan ataupun secara huraian. Iza ayyanahu, apabila seseorang itu dia ta'yinkan, dia buat ta'yin, wa akhta'a, dan salah ta'yin dia, salah ta'yin dia, lam yadurra, maka tidak memberi mudarat. Lam yadur, tidak memberi mudarat, dengan makna sah. Sahlah dia punya niat. Contoh dia kata'yini makan salati wa zamanihi. Misal bagi la yashtaritu at-ta'arrud, seperti seseorang itu dia tentukan dalam niat dia tu tempat sembahyang. Misalnya dia kata macam mana, nawaitu usalli apa-apa, sembahyang sunat mutlak misalnya, nawaitu usalli fi masjid muslih. Padahal dia duduk di Kuala Lumpur, salah. Dia duduk lain niat masjid lain, ataupun dia duduk di Madinah, dia niat nawaitu usalli fi masjidi Makkah. Contohnya dia ta'yin. Ta'yin dia itu salah, tidak memudaratkan, la yufsidu as-salah. Ataupun masa, dia tentu dia ta'yin masa. Dia kata misalnya dia niat aku sembahyang hari Khamis, padahal hari itu katakan hari Selasa, silap hari, maka tidak memudaratkan pada qaul yang mu'tamad. Wa kama, ataf kepada kata'yin, seperti juga iza ayyana, apabila menta'yin al-imamu oleh imam, man yusalli khalfahu, seseorang
yang sembahyang belakang dia. Imam dia niat ta'yin menjadi imam kepada makmum tertentu. Seperti Muhammad ke sebagainya ikutlah. Tetapi ternyata yang ditakyinkan itu tidak betul. Silap. Jadi tidak memberi mudarat. Maksudnya tidak merosakkan sembahyang. Aw shalla fil ghaim, ataupun dia sembahyang al-ghaim ay allazi yahjub. Al-ghaim allazi yahjub, yang tak nampak. Seperti orang sembahyang dalam gelap. Dia sembahyang dalam gelap, kelam, tak ada jam, tak nampak matahari. Maka kalau dia syak, tidak yakin, dia tidak yakin. Dia boleh buat sama ada adaan atau qadaan. Dah macam dalam tak nampak. Kalau dia yakin, yang mana-mana ikutlah yang diyakini. Jadi kalau dia sembahyang dalam tempat begitu, tak kena. Tak kena. Jadi tidak memudaratkan sembahyang. Aw shamal asir, ataupun berpuasa orang tawanan. Orang tawanan kan dia tak tahulah siang ke malam ke, dia tak tahu masa mana buka, masa mana. Sebab dia ditahan. Wa nawa, dan berniatlah dia, berniat orang sembahyang fil ghaimi tadi. Dan berniatlah orang puasa tawanan yang puasa tadi. Dia niat apa dalam niat dia? Al-ada wal qada. Sama ada dia niat ada buat dalam waktu, qada keluar daripada waktu, fabana khilafuhu, dan ternyata apa yang dia niat itu tersalah. Misalnya dia niat ada, dia tengok qada, jadi ternyata salah, apa yang dia niat tu salah. Jadi semua masalah ini lam tudir, tidak memberi mudarat, tidak, jadi niatnya boleh. Wa ma yashtaritu fihi ta'yin, adapun sesuatu amal tadi yang disyaratkan kepadanya ta'yin. Ta'yin sama ada jumlatan ataupun tafsilan. Dua. Kalau ta'yin dia ada dua. Jumlatan, jumlatan ni misalnya macam ni, secara ringkas ni misalnya nak membezakan antara semaya dan puasa, atau dia panggil jumlatan. Misalnya nak puasa, dia kata dia niat aku sembahyang, contohnya, ataupun aku berpuasa, itu dia panggil ta'yin jumlatan, ta'yin secara ijmal, nak membezakan ibadat sembahyang dengan puasa misalnya. Kalau tafsil, sembahyang, sembahyang apa? Sembahyang zuhur ke, sembahyang asar ke, itu dia panggil tafsil. Dan yang disyaratkan padanya ta'yin, sama ada jumlatan atau tafsilan, fal khata'u fiha mubtilun, maka jika dia tersalah ta'yin fiha padanya, fiha ma yashtaritu fi ta'yin, mubtilun, boleh membatalkan niat dia. Kalau khata'i, seperti dia salah minas sawmi, dia niat minas sawmi ila salati wa aksihi, dia tersalah niat. Dia nak sembahyang, dia kata nawaitu sawma, nak sembahyang. Dia nak puasa, nawaitu salah, salah lah. Ataupun aksi dia salah niat tu, salah ta'yin tu. Dia nak puasa, dia kata aku nak sembahyang, dia nak sembahyang, kata contohlah, wa min salati zuhri ila al-asri, ataupun dia tersalah, tu cara tafsil. Dia tersalah niat nak sembahyang zuhur, dia kata nak sembahyang asar. Dia nak sembahyang zuhur, dia kata usalli fardal asri. Dia salah. Jadi macam-macam tadi itu niatnya memberi mudarat.
Wa ma yajibu ta'arrud, dan apa sahaja yang wajib mendatangkan fardu lahu jumlatan, ai ijmal. Wala yushtaratu ta'yinuhu tafsila, maka tidak disyaratkan ta'yin untuk ma yajibu ta'arrud itu tafsilan, secara tafsil. Tak dikehendaki secara tafsil. Iza ayyanahu, kalau dia ta'yin juga secara tafsil, wa akhta'a, ternyata ta'yin itu salah, dar, maka memberi mudarat. Nescaya mudarat lah apa yang dia ta'arrud tadi. Dia bagi contoh depan tu. Wa fi zalika furu'un, dan pada yang masalah itu ada furu', ada cawangan, ada masalah-masalah lain, ada masalah lain. Contohnya nawal iqtida. Seorang dia niat menjadi makmum bi Zaidin. Dia niat menjadi makmum untuk Zaid. Fabana Amran. Tengok-tengok tu imam tu Umar. Silap orang. Sepatutnya dia tak payahlah, dia tak payah ta'yin tafsir, tak payah. Cukuplah aku jadi makmum, cukuplah. Ni dia ta'yin cara tafsil. Dia riwayatlah aku jadi makmum kepada si Zaid. Tiba-tiba tu imam itu Umar. Walam yushir ilaihi, dan dia tidak mengisyaratkan kepadanya. Lam yasih, maka tidak sah. Jadi macam mana? Contohnya dia sembahyang, jadi makmum. Dia sembahyang jadi makmum, dia kata dia niatnya aku sembahyang mengikut Imam Zaid. Tiba-tiba imam itu Umar, dan dia tidak mengisyaratkan kepada imam. Kalau dia kata aku mengikut Imam Zaid ini, isyarat tu ini tu, artinya ini tu hak depan tu. Kalau dia walam yushir ilahi itu, dia tidak kata ini depan tu, ataupun aku sembahyang kepada Zaid tu imam tu. Maksudnya ada isyarat. Kalau dia tidak isyarat lagu tu, lam yasih, tidak sah. Jadi kalau dia kata aku mengikut Imam Zaid ini, tiba-tiba imam itu adalah Umar, maka sah kerana dia isyarat. Ada isyarat tu. Kalau tidak ada isyarat, tidak sah. Seperti dia kata tadi, aku makmum mengikut Imam Zaid, Zaid sebagai imam, tiba-tiba orang lain, dan dia tidak mengisyaratkan, tidak kata ni ko tu ko, maka tidak sah. Sebab taghlibul isyarah alal ibarah. Kerana ada kaedah taghlibul isyarah alal ibarah. Ini ataupun ikutlah yang menunjukkan isyarat dia. Sepatutnya dia tak payahlah ta'yinkan Zaid ke siapa-siapa. Aku makmum sudahlah. Artinya asalnya dia kena aku sembahyang fardu zuhur makmum. Secara tu je. Nak secara jumlah ya. Tu yang nak. Tapi dia ta'yin secara detail pula. Wajib pula imam tu siapa. Jadi kalau dia wajib imam tu siapa, kalau dia ada isyarat, salah tak apa. Kalau tidak isyarat, tak boleh. Ini tu jadi sawalik tu. Sepatu asalnya tak payahlah, tak payah dia ta'yin cara tafsil. Ayyana zakatu malihi. Ayyana syakhsu.
Seseorang itu mentakyinkan pada niat dia ni zakat malihi, zakat hartanya, al-ghaib. Al-ghaib, harta yang tidak ada di tempat tuan dia, harta duduk tempat lain. Misalnya dia duduk Kata Panjang ni, harta duduk Kuala Lumpur, duduk Kedah, tempat lain lah. Dia niat zakat harta untuk tempat lain. Fakana talifan, tetapi harta hak gaib hak tempat lain tu binasa, tak ada dah. Dia lepas keluar zakat baru tahu tak ada dah. Jadi dalam masalah ini lam yujzihu, maka tidak dikira zakat anil hadir, ai anil malil hadir. Tak boleh dia nak pindah, dia nak kira tak apalah jadi pada zakat hak hadir lah, tak boleh. Maksudnya gini, dia niat zakat untuk hartanya yang ada tempat lain. Tiba-tiba selepas dia niat, dia tahu harta itu telah binasa, maka dia pun nak ubahlah zakat niat tadi tu, nak ubah kepada harta yang ada dekat dia tu. Zakat harta yang ada dekat dia, al-malul hadir. Maka paling niat itu tidak sah. Tetapi kalau dia itlak, kalau dia itlak boleh. Dia itlak, dia tak ta'yin. Tuhan tak asalnya ta'yin bitafsil itu. Dia itlak, dia kata gini, misalnya aku keluarkan ini adalah untuk zakat hartaku. Dia tak wayak harta dia dekat dia ke, hadir ke, gaib ke, dia tidak ta'yinkan. Jadi pada masa tu tiba-tiba hak gaib tu tak ada dah, hilang dah. Maka boleh jadi sah untuk hak hadir. Sebab dia buat dengan cara tadi mutlak. Kalau dia ta'yin, macam dia kata aku keluarkan zakat hartaku untuk harta yang tak ada sini. Kalau hak lain-lain tu lah. Tiba-tiba ternyata harta tu sudah tidak ada. Maka tidak boleh jadi untuk tak dikira untuk harta yang hadir. Nanti ada bawah. Tidak nak berhabis. Nawa seseorang itu kafarat zihar, kifarat zihar. Dia niat kifarat zihar. Dia ada kifarat zihar, kifarat bunuh, kifarat buka seorang itu di siang Ramadan. Kifarat lah, lelaki itu. Jadi dia niat kifarat zihar. Fakana alaihi, sedangkan di atasnya, wajib di atas dia, alaihi ala nawi tadi, orang niat tadi, kafaratu qatlin, kifarat bunuh. Lam yujzi'hu, maka tidak dikira. Lam yujzi'hu. Jadi semua masalah tadi, masalah nawal iqtida, mari bakar ayana zakati, nawa kafarah tadi, lam yujzi'hu, semua masalah itu tidak dikira. Tidak, niat itu tidak dikira. Misalnya kifarat zihar yang terakhir tadi, dia kifarat sepatutnya bunuh, dia niat kifarat untuk zihar. Jadi tak boleh. Kalau dia umum boleh, lafaz mutlak boleh. Dia niat inilah aku niat kifarat, gitu saja. Dia niat umum. Kalau niat umum macam tadilah, macam harta tadi niat umum, maka dia jadi belaka. Sebab dia niat umum. Kalau dia nyatakan ta'yin bitafsil, tiba-tiba salah, maka lam yujzi. Wa kharaja an zalika suwarun, maka keluar daripada itu balik kepada tajuk ma la yushtaratu ta'arud. Balik kepada tajuk asal tu, keluar daripada masalah ini
Keluar daripada perbincangan ini zalika ay zalika ma la yushtaratu ta'arrud lahu jumlatan wa tafsilan idza ayanahu wa akhta'a lam yadur. Keluar daripada masalah itu daripada perkara itu suwarun, masalah-masalah ini. Wa minha, dan di antaranya di antara suwar itu launa raf'al hadasin naum. Jika dia niat mengangkat hadas tidur, dia tidur batal sembahyang. Dia niat mengangkat hadas tidur, masalan contohnya wa kana hadasuhu ghairihi, sedangkan hadas dia hadas orang niat tu hak lain. Hak lain misalnya dia tersentuh dengan perempuan dengan isteri dia dan sebagainya, ikutlah mana-mana. Itu satu. Ataupun ataf pada launa wa raf'al hadas. Launa wa raf'a janabatil jima'. Dia niat mengangkat hadas besar jima', janabah jima'. Wa janabatuhu, sedangkan janabah dia syakhsu itu bihtilam, dengan mimpi keluar mani. Tu lain tu au aksihi, ataupun sebaliknya. Itu dua. Au raf'a hadasil haid, ataupun dia niat mengangkat hadas haid. Wa hadasuha, bermula hadasnya, padahal bermula hadas bagi tu perempuan, balik kepada imra'ah tadi, al janabata, hadas dia adalah janabah, janabah jima'at sebagainya. Au aksahu, atau sebaliknya khata'an, dia niat tu secara tersalah, jawab semua sekali lam yudar, jawab semua sekali itu tidak memberi mudarat kepada niat dia. Wasahhal wudu, sah wudu dia. Wal ghuslu, sah dia punya mandi tadi, fil asahi, mengikut kaum yang asah. Jadi apa yang tidak disyaratkan ta'ayyun, pada hadas misalnya tidak disyaratkan ta'ayyun jenis hadas, tak payah aku mengangkat hadas nak ambil sembahyang lah, aku mengambil air sembahyang, cukuplah, tak payahlah royak ambil sembahyang tu kerana tidur ke kerana sentuh laki perempuan, sentuh dengan perempuan, tak payah. Kalau tersalah tidak masalah. Jadi sepatutnya cukuplah dia ta'yin mengangkat hadas besar atau mengangkat hadas kecil, gitu saja. Tetapi kalau dia ta'yin dengan tafsil, dia sebut pula jenis hadas kecil contohnya, dia sebut macam tadi tu, dan ternyata salah, tidak memberi apa-apa mudarat kepada niat dia. Malah misalnya dalam ilmu fiqh luas dia, misalnya dalam seorang lelaki, kita orang lelaki misalnya, dia niat mengangkat hadas haid, pada kita tak ada haid pun, ghalatan, tidak menjadi mudarat juga. Kenapa? Kerana dia di sana dia ada satu sebab saja. Kita mengangkat hadas tu sebab apa? Kita mengangkat hadas tu sebab apa? Sebab nak buang halangan yang membolehkan kita sembahyang. Bentuk halangan tu tak kira lah apa-apanya, sebab hak tu je, man'u tu saja. Waktu zira, dan diistisna, ada masalah istisna pula. Itulah dia punya kaedah tu, cabang-cabang dia banyak. Waktu zira, dan diistisna an khuruji zalika, daripada keluar daripada demikian itu, zalika tu iaitu launa wa raf'a hadas atah tadi, launa wa raf'a hadas au raf'a janabah au raf'a hadasil haid, tadi diistisna anil qaidah, daripada kaedah atasnya. Apa dia? Ta'alluq waktu zira tu bi'an, ta'alluq dia ni taswir dia bi'an an-niyata, dia niat fil wudu'i
wal ghusli laysat lil qurbah bal litamyiz, bal tanwi fihima litamyiz bi khilafi ta'yinil imam wal majid. Bersalahan dengan masalah atas tu, ta'yin imam tadi, tersalah ataupun mayat. Masalan, bi annal ahdasa, kerana hadas tu, wa in ta'addadat asbabuha, sekalipun sebab-sebab dia banyak, menyentuh misalnya menyentuh laki perempuan yang harus nikah, suami keluar angin, tidur, banyak, kemudian janabah, haid, nifas dan sebagainya, banyak, sebab dia banyak. Fal maqsudu minha, tetapi hak kita nak daripada ahdas itu wahidun, satu je hak kita naknya, wa huwa al man'u minas salah, iaitu semua tu boleh menghalang seseorang itu daripada sembahyang. Hak tu je sebenarnya. Wala asara li asbabiha, dan dia tidak memberi kesan bagi sebab-sebabnya, sebab-sebab ahdas, min naumin, daripada tidur, au ghairihi au ghairi naumin, jadi tak ada masalah, sah jadi. Wa minha, dan daripadanya, daripada kaedah, launa wal muhdis, kalau niat orang yang berhadas, ghusla a'dha'ihil arba'ah, dia niat basuh anggota wuduk yang 4 dia. Anil janabati, dia niat mengangkat janabah ghalatan, nisyanan, kerana lupa. Zannan hala kaunil muhdis, itu annahu junubun, hal keadaan dia berjunub. Jadi jawab dia sahha wudu'uhu, sahlah niat wuduknya, kama fi syarhil muhazzab, seperti yang disebut dalam syarah muhazzab Nawawi. Wa'tamaduhu, dan mengata iktimad mereka ulama-ulama fiqh. Wa'tamaduhu, mengata iktimad mereka dalam syarah muhazzab tadi oleh ulama-ulama fiqh, kata itulah yang mu'tamad. Al-amru sani, habis kaedah. Masuk pula al-amru sani, dulu al-amrul awal, dulu al-awal, ni as-sani. As-sani, kemudian as-salis. Al-amru salis, ishtiratu ta'arrudi lil fardiyah, mana-mana yang disyaratkan mendatangkan orang berniat itu lil fardiyah, kaunuhu fardan, sesuatu itu fardu. Wazalika, yang demikian itu ishtiratu ta'arrud lil fardiyah fil kafarat, niat kafarat, niat pada masalah niat kafarat. Wa fil ghusli, dan pada mandi, wassalati, dan pada sembahyang, wazakati, dan pada masalah zakat, wazakati bilafzis sadaqah, ni jawab takdirah, wazakati bilafzis sadaqah, dia keluar zakat dengan niat sedekah, dia keluar zakat dengan niat sedekah. Jadi dia kata, misalnya dia kata, inilah sedekah hartaku. Sedangkan sedekah itu ada fardu, ada sunat. Sedekah fardu zakat, sedekah sunat infak. Jadi kalau dia hanya dia niat kata dalam masalah zakat, dia kata inilah sedekah hartaku. Jadi dia tak sebut fardu. Maka niat dia tadi tidak cukup. Sebab sedekah, kalau dia kata zakat tak ada masalah, inilah zakatku, selesai. Tak kata fardu pun tak apa. Tapi kalau dia kata inilah sedekahku, tak boleh. Sebab sedekah ada fardu, ada sunat. Jadi mesti dia kata inilah zakat sedekahku yang fardu. Kena, kalau zakat dia nak kata dengan lafaz sedekah, kena sebut fardu. Fardu sedekah.
barulah jadi zakat. Dunal wudu, tetapi keluar daripadanya masalah wudu. Masalah wudu dunal wudu ay la yushtaratu ta'arrud lil fardi wudu was-shaum, dan masalah puasa, wal hajj wal umrah, dan masalah haji dan umrah, waz zakah. Kalau dia kata zakat, tak kata fardu zakat pun tak apa. Tapi kalau dia kata niat sedekah, kena kata sedekah fardu. Wal jama'ata, sembahyang jemaah, tak apa. Sebab apa? Sebab haji dia tak, kalau dia niat sunat, masalah haji misalnya, dia niat, orang yang mula-mula pergi haji, dia niat sunat haji, dia niat sunat haji, sunat tu akan jadi fardu, dengan sendirinya dia bertukar kepada fardu. Jadi dia tak payah nak tentukan. Tidak disyaratkan fardu misalnya pada masalah wudu, tidak disyaratkan wudu, tak payah dia kata fardu wudu. Ataupun haji tadi, tidak disyaratkan haji umrah kata fardu. Misalnya tak apa tadi, apabila seorang itu misalnya dia pergi haji, dia kata sunat, maka sunat itu tukar jadi fardu. kama annahu asy'an la yajibu ta'arrud lil ada'i wal qada. Dia tak payah nak kata ada, tak payah nak kata qada. Sudah dikira sah. Sudah dikira sah. Tambihun, ini suatu peringatan. Ai haza tambihun. Hal tajuzul istibanatu fin niyyati, adakah boleh kita nak ganti niat, adakah boleh kita nak ganti niat kepada orang lain, nak tolong orang lain niat. Masalah sekarang, boleh tak kita nak wakilkan niat, yakni kita ganti niat, kita suruh orang lain niat. Tolong niat untuk orang, kita minta orang lain tolong niat untuk kita. Boleh ke tak boleh? Qala Ibnul Qasi wa ghairuhu, berkatalah Ibnul Qas. Ibnul Qas iaitu Abul Abbas Ahmad bin Ahmad Asy-Syafi'i 335 Hijrah, wa ghairuhu, dan lainnya lain pada Ibnul Qas, dia kata apa? La yajuzu tawkil, tidak boleh fin niyati, tidak boleh kita nak wakilkan niat kepada orang, illa, melainkan bila boleh tu fi maqtaranat bi fi'lin, melainkan jika kita wakil niat itu dia sekali dengan buat selalu. Sekali dengan buat. Katafriqati zakatin, seperti kita membagi zakat. Membagi zakat. Misalnya seperti kita niat, kita nak zakat kita banyak ni. Kita panggil seorang, kita niat depan dia, inilah katakan inilah zakat hartaku, kita niat zakat, kemudian kita wakil kepada dia untuk membagi-bahagi zakat kepada yang berhak. Pada masa tu boleh kita nak wakil niat. Wazabhi udhiyah, ataupun kita nak buat sembelih. Sembelih, kita nak wakilkan niat sembelih itu kepada orang lain. Jadi masalah istibanah fin niyah ini, dia ada tiga perkara, dia ada tiga hal.
Yang pertama dia wakil buat dan niat. Yang pertama wakil buat dan niat. Misalnya udhiyah tadi dah, dia suruh orang sembelih tu, dia wakil pada orang sembelih tu suruh sembelih dan niat untuk dia. Itu yang pertama, iaitu dia wakil buat dan niat sekali. Ini tak ada masalah. Yang kedua, wakil buat saja, tetapi tidak niat. Wakil buat saja dan tidak niat. Misalnya dalam masalah sembelih, dia suruh orang tu sembelih, dia niat. Orang tu sembelih, dia niat. Itu tak ada masalah. Dan yang ketiga, wakil niat saja dan tidak buat. Ini panjang perbincangan dia. Kita sambung. Wasaumin anil mayyit. Boleh kita boleh wakil niat. Wahajin, boleh wakil niat. Kita wakil niat kepada seseorang untuk buat haji. Jadi Ibnul Qasadi ketat sikit. Wa tabi'ahu, dan mengikutilah dia Ibnul Qas ala zahirihi, ay ala zahiri qauli Ibnul Qas as-Suyuti, oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti pun kata gitu juga. Walakin, akan tetapi. Jadi kaedah dia dalam kitab fiqh, kalau selepas lakin, maka hukum itu adalah lebih muktamad daripada yang sebelumnya. Apabila dia goyak lakin. Jadi hukum selepas lakin itu dia lebih muktamad daripada hukum selepasnya. Lakin. Jadi hukum selepas ni, ni lebih muktamad ni. Lakin dalam masalah istiban an-niyah ini, al-murajjah, yang paling rajih, mubtada al-murajjahu, mubtada yang paling rajih, kama fi tuhfah, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, fi babil wakalati, dalam bab wakalah. Apa dia kata? Sihhatu, itu khabar. Sihhatu tawkil, sah berwakil niat. Sihhatu tawkil fi niyyati faqad. Sah berwakil niat faqad, semata-mata dunal amal. Kalau atas tadi wakil niat serta amal, buat sekali. Ini tak apa dia kata. Sah wakil niat, wakil niat dunal amal. Qala Ibnu Hajar fi Tuhfatil Muhtaj, wa qawlu mubtada, bermula pendapat ba'dil fuqaha, la yasihhu, tidak sah, an yuwakkila fiha, bahawasanya nak boleh mewakil, tidak sah mewakili seseorang fiha fi niyati zakah akhara, akan seorang yang lain, ay syakhsan akhar, mardudun, khabar dia ditolak. Jadi luas. Jadi hukum dia jadi luas. Intaha, habislah. Naqalahu asy-syarih, hazal kalam, naqalahu, dipindahkan hazal kalam asy-syarih. Kita belajar dulu kalau asy-syarih iaitu Syekh Sulaiman Al-Jurhazi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam.